Malah dalam bab zikir secara umumnya, kalau tuan-tuan lihat ya, dalam angka-angka, tak kira selawat atau berzikir secara amnya, tuan-tuan akan lihat lepas solat kita beristighfar. Berapa kali kita beristighfar? 3 kali. Boleh lebih, kita kata jangan lebih. Itu menyalahi sunnah. Kalau seorang tu beristighfar selepas solat, selepas dia bagi salam, lebih 3 kali. Kemudian tuan-tuan lihat ada bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Ada angka-angka dia. Berapa angka dia? 33 kali. Masing-masing 33 kali. Kemudian bertahlil sekali untuk digenapkan 100 kali. Ada dalam bab istighfar, Nabi kata sungguhnya aku beristighfar sehari semalaman 70 kali. Dan ada dalam riwayat lain Nabi kata sampai 100 kali. Nak kata pendek kata, akhirnya dalam angka-angka yang datang daripada sunnah tidak ada angka yang lebih daripada 100 kali. Dan tuan-tuan boleh nampak angka 33 kali boleh dibuat atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Angka 100 kali, sebelum tu 70 kali, banyak dah tu. 70 kali banyak atau sikit? Kalau tuan-tuan jangan lupa, dalam setiap apa satu amalan, yang sebaik-baik amalan itu ialah amalan yang dilakukan secara bermusim atau secara berterusan, tuan-tuan. Berterusan. Jadi bila bab-bab ni, bila kita nak sebut angka-angka ni, kita kena faham bahawa seeloknya dilakukan secara berterusan, yakni setiap hari. Angka 70 kali beristighfar, 70 kali setiap hari. Banyak atau tidak? Banyak. Nak dilakukan secara berterusan memerlukan satu komitmen dan iltizam yang tinggi. Apatah lagi dengan 100 kali. Tapi kesudahannya boleh kita simpulkan, dia satu benda yang boleh dicapai. Sekalipun dalam masa yang sama memang dia perlu kepada disiplin, iltizam, kesungguhan yang tinggi. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dah 1000 kali, tuan-tuan, itu jelas melampau. Kerana kesudahannya, saya hampir yakin mereka yang membuat saranan-saranan ini, mereka sendiri akan gagal. Mereka sendiri gagal. Kerana itu yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yushadu fid dini ahadun illa ghalabah." Dan tidak ada siapa yang cuba nak menyusahkan urusan agama ini, termasuklah berselawatlah 1000 kali. Kata Nabi, "Illa ghalabah," melainkan dia akan tertewas. Dialah orang pertama yang kecundang. Dialah orang yang pertama yang tak buat. Kalau ditanyalah, kau selawat 1000 kali ni apa lafaz kau? Allahumma salli ala Muhammad. Kau dah gagal di situ. Engkau dah mengamalkan apa yang paling pendek. Sedangkan yang terbaik, yang sempurna ialah selawat Ibrahimiyah. Kemudian 1000 kali ni berapa kali ni? Setiap hari? Tak adalah. Bila ada musim lah. Agama bukan musim-musim, tuan-tuan. Agama ialah apa yang dilakukan secara berterusan. Dan Nabi kata, sebaik-baik amalan ialah apa yang dilakukan secara berterusan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi kesudahannya kalau orang tu berselawat Ibrahimiyah sekali sehari, itu sudah lumayan. Berbanding kalau dia nak baca selawat-selawat yang tidak tahu di mana puncanya, selawat rekaan. Kita kata selawat-selawat rekaan ini memang perlu ditinggalkan sama sekali.